Dia akan nampak. Ada anjing sini tapi jangan risau, anjing sini jinak-jinak lah kan. Sebahagian kandungan video ini mengandungi dapatan daripada kaedah ilmu kebatinan Islam Al-Haq di samping rujukan sejarah dan pengalaman di lapangan. Sekiranya anda tidak bersetuju atau kurang selesa dengan pendekatan ini, anda disarankan untuk tidak meneruskan tontonan. Bantu saya dengan tidak skip iklan. Sokongan anda membantu saya mengumpul dana untuk meneruskan misi eksplorasi. Terima kasih. Di tengah-tengah kawasan yang semakin membangun di Seremban ini, ada sebuah makam lama yang masih kekal berdiri seorang diri. Namanya pula agak unik, Makam Tok Botok. Siapa sebenarnya Tok Botok? Kenapa makamnya berada di sini? Dan kenapa nama ini masih kekal disebut sampai hari ini? Itulah yang membawa kami datang ke lokasi ini. Jadi kami pun turun dan mula berjalan masuk untuk melihat dengan lebih dekat. Di hadapan makam juga terdapat sebuah papan penerangan yang menceritakan sedikit sebanyak mengenai tokoh yang dikebumikan di sini. Di tepi jalan memang ada papan tanda yang jelas menunjukkan arah ke makam Tok Botok. Jadi makam ini memang dikenali sebagai satu lokasi bersejarah di kawasan Labu dan Seremban. Mungkin suatu masa dahulu, rupa kawasan ini sangat berbeza daripada apa yang kita lihat hari ini. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat sendiri keadaan makam Tok Botok, meneliti maklumat yang ada di lokasi dan cuba memahami kenapa makam ini masih kekal di sini sehingga sekarang. Sokong misi eksplorasi sejarah kami. Imbas QR pada skrin atau layari jejakmisteri.com/sumbangan. Terima kasih atas sokongan anda. Assalamualaikum, bertemu lagi di channel Studio and Exploration dalam rancangan eksplorasi misteri mistik. Pada episod kali ini, saya berada di Jalan Labu, Seremban, Negeri Sembilan untuk menjejaki sebuah makam lama yang mungkin tidak begitu dikenali oleh masyarakat hari ini. Apa yang menarik perhatian saya ialah nama makam ini sendiri, iaitu Makam Tok Botok. Siapakah sebenarnya Tok Botok? Adakah beliau seorang ulama, pendekar, pembesar atau sekadar tokoh tempatan yang jasanya semakin dilupakan? Mengapa nama Tok Botok semakin tenggelam di telan zaman? Inilah persoalan yang membawa kami datang ke lokasi ini. Mungkin ramai penduduk tempatan sendiri sudah tidak mengetahui sejarah sebenar makam ini. Malah ada yang tidak ambil peduli lagi. Seperti biasa, misi kami mengangkat kembali sejarah tokoh yang telah dilupakan, meninjau keadaan sebenar di lapangan dan berkongsi dapatan kepada anda semua. Terpulang kepada anda untuk menilai sendiri setiap maklumat yang kami kongsikan dan mungkin menjadikannya sebagai titik permulaan untuk mengkaji sejarah yang semakin dilupakan ini. Jom kita mulakan eksplorasi misteri mistik ke makam Tok Botok. Makam Tok Botok ni, dia berada di kawasan yang lapang, bersebelahan dengan Tok Kong Cina. Memang ada signboard makam Tok Botok menghala menunjuk ke arah ini. Dan di belakang saya ni adalah highway, highway plus yang sebenarnya berkaitan dengan bangunan yang selalu kalau kita lalu antara
Jalan Negeri Sembilan ni, highway Negeri Sembilan ni, kita biasa akan nampak bangunan tu. Dia macam plaza lah, macam plaza pasaraya ke apa kan. Dia akan nampak ada anjing sini tapi jangan risau, anjing sini jinak-jinak lah kan. Kita tegas dia ikut lah jadi ada beberapa ekor anjing, tapi jangan risau, boleh je datang sini untuk menziarah. Dia tak garang ke apa kan. Dan makam Tok Botok ni berdekatan dengan satu pokok rambutan rupanya kan. Ada satu pokok rambutan yang rimbun lah, tak terlalu tinggi. Dan bila saya tengok makam Tok Botok ni di lapangan, kita nampak tak ada nisan lah kan, tak ada nisan. Jadi susah kalau bisa katalah signboard tak ada, signboard tertanggal ataupun signboard pecah ke apa, kita tak dapat pastikan ini makam siapa, makam lelaki atau perempuan kan. Sebab langsung tak ada nisan. Sebelum ni saya rasa bila saya tengok gambar-gambar lama, saya rasa ada batu nisannya, tetapi hari ni saya tengok macam tak ada lah. Tak pasti kenapa tak ada Okey. Ada apa-apa yang setakat ni kau dapat? Makam ni dia buat binaan 3 tingkat lah buat binaan 3 tingkat sebagai mengingati jasa atau menghargai jasa beliau semasa hayatnya lah. Nanti kita akan ceritakanlah siapa Tok Botok ni sebenarnya. Nak ikutkan, makam ini sebenarnya berdekatan juga dengan sungai. Dia tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Sungai dia adalah sungai, saya tak pasti sungai apa, tetapi kawasan ini berada di kawasan Seremban, berada di sebelah sana lah. Sungai berada di sebelah sana. Jadi makam-makam lama ni memang biasanya berdekatan dengan sungai lah. Jadi setakat ni untuk di lapangan, apa yang saya nampak ini sajalah makam ini betul-betul berdekatan dengan jalan, mudah akses, mudah masuk, dan kawasan ini nampaknya telah disimen lah, telah disimen dan memudahkan untuk kita masuk lah. Dan ada juga signboard ataupun papan penceritaan tentang makam Tok Botok ni lah. Ni kita masuk. Bantu saya dengan tidak skip iklan. Sokongan anda membantu saya mengumpul dana untuk meneruskan misi eksplorasi. Terima kasih. Bismillah. Oh, nak tanggal. Tanggal. Kau lalu sini lah bawah. Assalamualaikum. Tapi yang kau nampak, ni makam seorang lelaki betul lah. Botok ni dia sebenarnya maksudnya macam gempal atau gemuk. Sebenarnya. Tapi yang kau nampak sekarang ni seorang lelaki gempal atau kurus? Gempal. Seorang yang gempal lah. Disebabkan itu bentuk badan dia lah yang besar dipanggil Dia bulat. Ada bulat bulat. Yang botok. Mungkin sebelum ni montok. Tak macam mana boleh tukar botok. Okey. Bismillah. Tolong kau pegang. Okey, makam ni pun berpagar, menggunakan pagar baru yang menggunakan mungkin jenis besi lah, dan disimen lah di sekelilingnya, dan menggunakan mosek lah sebagai hiasan pada tapak laluan ni dan pada tembok tinggi ni. Dan ini adalah marmar. Ini penggunaan jenis Batu marmar. batu marmar.
sebagai kepuk nisan Tok Botok ni lah. Sebenarnya pintu ni pun dah nak roboh lah sebenarnya. Dia tak ada tak ada patri kat sini. Cuma ikat pakai dawai je pintu dia. Saya tak tahu ini sumbangan daripada kerajaan tempatan ke, ataupun pihak Jabatan Sejarah ke, ataupun pihak persendirian ke, kita tak tahulah. Baik, saya ceritakan tentang Tok Botok ni. Siapakah Tok Botok ni sebenarnya? Di belakang saya ni ialah makam yang dikenali sebagai makam Tok Botok, atau menurut cerita masyarakat tempatan, nama sebenar beliau adalah Tok Syekh Muhammad. Berdasarkan cerita yang diwarisi oleh penduduk setempat, Tok Botok dipercayai merupakan salah seorang tokoh awal yang datang menetap di kawasan Labu. Beliau dikatakan mempunyai keturunan Jawa dan Arab, serta dikenali sebagai seorang guru agama yang mengajar Al-Quran kepada masyarakat di sekitar kawasan ini. Namun begitu, maklumat tentang latar belakang diri dan keluarganya masih sangat terhad. Kita masih belum mengetahui dengan jelas dari mana beliau datang, siapakah ibu bapanya, siapakah isterinya, dan bilakah beliau meninggal dunia. Kebanyakan cerita mengenai Tok Botok hanya disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi yang lain. Ada juga yang menceritakan, yang mengatakan Tok Botok ialah ayah kepada Datuk Bandar Tunggal, seorang tokoh penting dalam sejarah Sungai Ujong yang pernah berselisih dengan Datuk Kelana berkaitan kuasa, cukai dan kawasan Lombong Bejih Timah. Tetapi hubungan keluarga ini masih belum dapat disahkan melalui salasilah ataupun dokumen sejarah yang lengkap. Tok Botok juga sering disebut sebagai peneroka awal Labu, tetapi berdasarkan rekod adat Sungai Ujong, pembukaan Labu secara rasmi lebih banyak dikaitkan dengan seorang tokoh bernama Toh Mongkon ataupun Datuk Mangkun sekitar penghujung abad ke-18. Kemungkinan Tok Botok ni bukanlah orang pertama yang membuka keseluruhan kawasan Labu. Beliau mungkin membuka sebuah penempatan tertentu, membangunkan masyarakat setempat dan menyebarkan pendidikan agama di kawasan ini. Kenapa beliau dikebumikan di sini? Kita pun tak ada catatan yang jelas. Mungkin kemungkinan besar beliau meninggal dunia selepas lama menetap dan berkhidmat kepada masyarakat Labu. Oleh sebab beliau dianggap sebagai seorang guru agama dan tokoh yang dihormati, makamnya terus dijaga serta dikenang oleh masyarakat terdahulu. Jadi itulah sumber yang kita dapat berkaitan dengan Tok Botok, terpulang pada anda untuk menilai, dan mungkin ada dalam kalangan penonton yang mempunyai cerita dan maklumat tambahan mengenai Tok Botok. Kalau ada maklumat tambahan daripada penonton semua, boleh bagi maklumat tersebut di ruangan komen. Jadi kita boleh kongsi bersama-sama maklumat tentang Tok Botok ni lah. Jadi Puan Nita pun ada cakap tadi, Tok Botok ni seorang yang gempal-gempal, bulat, tu yang nama Botok tu melekat lah. Kemungkinan sebelum ini panggilannya montok, montok. Biasa montok ni bagi orang yang cabi-cabi, bulat-bulat kan, badan yang besar-besar kan. Tapi lama-lama dia jadi botok pula kan. Itulah dia punya gambaran je lah. Jadi kau nampak dia seorang guru agama lah. Bukan ulama ke apa, seorang guru agama lah. Yang kau nampak tu pakaian dia macam mana? Jubah serban lah. Jubah dengan serban lah. Jadi itu pakaian untuk seorang yang guru agama lah. Jadi dia pun daripada keturunan Arab Jawa. Arab Jawa ni memang pada pandangan mata batin kau nampaklah dia keturunan Jawa tu lah. Okey. Baik. Jadi sebenarnya sumber maklumat tentang Tok Botok sangat terhad lah sebenarnya. Tapi apa yang masyarakat cerita tu ada kebenaran je lah. Daripada dapatan kami, daripada sumber batin, apa yang masyarakat cerita sebagai guru agama ke, memang betul lah.
Dan nak kata dia pembuka awal pun tak boleh. Dia mungkin kita boleh sebut sebagai antara penduduk yang terawal duduk kat Labu tu, iyalah kan. Kalau nak kata orang awal yang membuka Labu itu mungkin tidaklah kan. Itu dapatan kami lah. Alhamdulillah, selesai sudah eksplorasi kita pada kali ini. Terima kasih kepada anda yang setia menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat menambah sedikit ilmu, membuka ruang perbincangan dan memberi petunjuk baru tentang sejarah serta misteri yang ada di sekeliling kita. Jika anda suka kandungan seperti ini, jangan lupa tekan butang like dan share video ini kepada rakan-rakan supaya lebih ramai kenal sejarah dan warisan yang semakin dilupakan. Kalau anda tahu mana-mana makam lama, lokasi bersejarah atau tempat misteri yang menarik untuk kami eksplorasi selepas ini, tinggalkan cadangan anda di ruangan komen. Samyang. InsyaAllah kami akan cuba teliti pada masa akan datang. Dan kepada yang masih belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya anda tidak terlepas video-video terbaru. Tekan juga butang join untuk jadi ahli EMM secara bulanan. Jumpa lagi dalam eksplorasi misteri mistik yang akan datang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.